Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua, sihat? Terima kasih kerana klik video kecil tu, jangan lupa like, comment, subscribe. Okey. Doa yang terlindung masuk episod 25 malam ini. Dan stres aku dengan abang si Baiti ni, ya. Dan Yatul kan balik ke rumah Ifan, lepas tu dia duduk dalam bilik tetamu. Tutup je. Yalah kita guna ni, dia jahat tau. Itu abang si Baiti. Tengok ni. Dia masuk ke dalam bilik tempat Rabia tu. Kau apa kat sini? Keluar! 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 Okey. Relax lah ni. Bilik tamu kan. Nak rehat apa salahnya? Keluar aku cakap. Keluar! Wangi lah. Aku cakap keluar. Relax lah. Apa ni? Kami ni orang lagi kan? Relax lah. Tolong! Tolong! Apa? Tak ada, aku tidur tadi. Mana tahu bilik dia. Abang, tadi abang cakap dia nak rehat, dia ngantuk. Baiti suruh dia masuk bilik, tapi tak siapalah pula masuk bilik ni. Abang, tadi kan Baiti cakap naik bilik atas. Mana orang tahu bilik dia? Dalam banyak-banyak bilik dekat sini, kenapa kau pilih bilik Rabiatul? Dia kata dia tak buat apa-apa konon, padahal dia nak cuba buat apa-apa dengan si Rabiatul. Ambil kau. Dan si Irfan berjumpa dengan anak dia. Dan ini adalah dialog anak beranak. Stres juga si Dr. Irfan, si Ustaz Irfan ni. Budak, kau tahu tak mak kau tu tak baik? Pakcik ni ustaz kan? Mana boleh cakap macam tu? Dosa. Kau memang perangai macam mak kau Mak borek, anak rintik. Ketah mengajar anak berjalan betul konon. Saya ingat lagi muka pakcik ni. Mama cakap pakcik ni ayah saya. Mak kau tu pun tak layak jadi ibu kepada anak aku. Faham? Haikal pun harap pakcik ni bukan ayah saya. Habis kalau kau tak nak mengaku, kira mak kau sibuk sangat nak buat tuntutan. Haikal mana tahu. Haikal tak nak jadi anak orang jahat. Tengok ni. Amboi. Dia budak kecil pun guna lempang ya, Ustaz. Tak guna punya Ustaz. Dan tentang akhirnya. Abang kena buat ujian DNA test tu. Dan awak tahu apa jadi dekat Baitul Khadijah? Pelajar-pelajar dah mula pandang serong pada saya. Faham tak macam mana perasaan tu? Cuba tambah kebencian orang pada abang dengan podcast tu. Oh, pasal podcast tu, saya cuma ambil cadangan yang pernah isteri kedua abang bagi ni. Yang kononnya membela nasib wanita. Betul? Saya keluarkan podcast tu sebab saya nak tunjuk pada dunia luar yang saya yakin, cukup yakin, yang suami saya tak bersalah. Keberanian saya untuk keluarkan kisah-kisah mangsa tanpa menyebut nama adalah bukti yang kebenaran akan berpihak pada suami saya. Dan saya juga bukan orang yang boleh dicucuk hidung. Jadi awak fikir semua cara ni berkesan? Abang, berkesan ataupun tidak, bukan podcast yang tentukan, tapi keputusan pihak mahkamah. Ada peraga. So, Mama si Baiti tengok abang dia dengan mak dia pun sama je perangai. Tiga ada beranak ni. Dan di sini sindir nak menyindir korang si Rabiatul, korang si Rabiatul tu hege-hege sangat kat Ustaz. Baru dibagi kau ayat dia, kau dengar ayat dia bagi. Ataupun memang dia nak tunjuk setia, untuk Ifan nak kutip dia balik. Makcik, saya balik ke sini bukan sebab baby saya ni. Bukan sebab saya tak ada maruah. Atau sebab saya terhegeh-hegeh nak balik pada Ustaz Irfan. Habis tu, nak apa sebenarnya? Saya balik ke sini sebab sayalah orang yang Irfan perlukan. Walaupun dah ada nombor 2. Muka dua orang tu. Yang diperlukan tu si Rabiatul ya. Bukan si Baiti tu yang tak guna. Lebih lagi mak dia. Abang dia tu lambat lagi. So, malam nanti episod 25. Aku stres tengok si Irfan tu nak lempang anak dia sendiri. Anak dia cakap apa tau? Kalau boleh saya pun tak nak ada bapa jahat, ayah yang jahat. Siapa yang bawa ayah jahat? Dia perasan korang di tanah ada anak dengan si Anissa. Lebih lagi anak dia tu ada si Haikal tu. Baru budak tu bagi ayat yang sama. Tahu dia nak marah. Macam nak melempang dah. Sebaik tak jadi. Dia macam nak lempang ni budak tadi tu. So guys, jumpa malam nanti. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.